Zaman sekarang adalah zaman yang sangat membimbangkan berkenaan dengan isu masalah dadah dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah kita. Kalau sebelum wujudnya dadah sintetik ini, heroin antara dadah yang paling bahaya. Tapi apabila wujudnya dadah sintetik ini ataupun bahasa dalam kalangan pelajar-pelajar dipanggil sebagai piau-piau, dipanggil sebagai flavor mushroom, dipanggil sebagai flavor pedem. Setelah wujudannya, dadah ini antara dadah yang paling bahaya disebabkan kesan dia terhadap diri sangatlah cepat dan boleh menyebabkan halusinasi yang berpanjangan dan boleh menyebabkan kepada kematian. Kalau sebelum wujudnya dadah sintetik, pengguna dadah akan mencari tempat yang sunyi ataupun mencari tempat yang tersorok untuk melakukan aktiviti yang tak berfaedah. Tapi sekarang mungkin remaja-remaja yang melepak pun boleh menggunakan dadah melalui vape ataupun pod. Tetapi tidak semua vape itu mengandungi dadah sintetik. Dadah sintetik ini ada beberapa jenis ataupun ada beberapa flavor. Kalau ibu bapa nak mengenal pasti sama ada anak dia terlibat dengan dadah ataupun tidak, ibu bapa boleh tengok daripada segi jenama pada kotak yang ada. Terdapat jenama-jenama yang tidak ada dijual di kedai. Antara contohnya ialah pada kotak tu ada jenama ditulis pada kotak tu Venom. Itu antara dadah sintetik. Pada botol ataupun pada kotak tersebut ada lambang Hulk yang warna hijau tu, ada lambang Thor yang pegang tukul tu, ada lambang Spiderman dan zombie. Itu antara kategori sebagai dadah sintetik dipanggil sebagai flavor mushroom. Selain pada itu, flavor ini dipanggil sebagai piau-piau. Ibu apa boleh tengok daripada segi jenamanya, hanya dijual di dalam cartridge. Pada plastik tersebut ada tertulis Yakuza ataupun Samurai. Itu antaranya yang saya tahulah. Ia sangat membahayakan kesihatan dan boleh mengganggu mental pelajar ataupun mental remaja kita. Dan benda ni boleh didapat dalam sekitar harga yang sangat mahal. Kalau yang saya tahu, kalau flavor mushroom ataupun flavor pedem ni dijual di dalam botol 130 ke 150. Dan flavor piau-piau ni yang hanya dijual dalam cartridge dalam lingkungan harga 230 ataupun ke 250. Tapi penjual-penjual akan menggunakan cara iaitu menjual setitik dalam harga RM10 ataupun ke RM15. Ada beberapa faktor yang menyebabkan remaja ataupun pelajar kita terlibat dengan penyalahgunaan dadah sintetik ini. Faktor yang pertama ialah pengaruh rakan sebaya dan faktor yang kedua yang menyebabkan normalisasi kehidupan. Zaman sekarang ramai, kalau kita pergi ke mana-mana, ramai remaja yang terlibat dengan vape dan pemikiran mereka bila terlibat dengan vape ni mungkin mereka akan merasa diri mereka dah dewasa ataupun dah remaja. Dan yang faktor yang ketiga ialah media sosial. Kerana dadah sintetik ini antara dadah yang senang untuk didapati, akses yang sangat mudah melalui media sosial ataupun grup Telegram. Saya tengok ada penjual-penjual yang menjual di marketplace, di channel-channel di dalam grup, dan pengguna akan mencari melalui online untuk dapatkan dadah sintetik ini. Dan faktor seterusnya, mungkin remaja menganggap terlibat dengan dadah sintetik ini tidak menjadi satu kesalahan. Kalau dulu mungkin kimia yang terdapat di dalam dadah ataupun kita panggil piau-piau ataupun flavor mushroom ni tiada dalam akta dadah berbahaya. Tapi tak lama nanti mungkin ada satu strip test khas untuk flavor yang kita panggil sebagai flavor pedem dan menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang dan boleh dimasukkan ke penjara ataupun ke sekolah negeri. Okey, untuk ibu bapa nak mengenal pasti sama ada anak mereka terlibat dengan dadah sintetik ini ataupun tidak, antara langkah yang ibu bapa perlu mengenal pasti jenama terhadap flavor tersebut. Jenama yang saya telah sebutkan tadi itu antaranya, dan ada banyak lagi jenama yang saya tidak tahu. Dan ibu bapa boleh tengok pada perubahan ketara fizikal terhadap pelajar-pelajar ini. Antara perubahannya ialah mata akan merah, mata kuyu, tindak balas akan menjadi lambat, halusinasi dan sebagainya. Dan apabila terlibat dengan dadah sintetik ini, pasti ada dua kesan. Kesan jangka masa pendek dan kesan jangka masa panjang. Kesan jangka masa pendeknya ialah perubahan ketara pada fizikal, dan kesan jangka masa panjang itu boleh menyebabkan kerosakan otak ataupun gila. Untuk dia pulih mungkin mengambil satu jangka masa yang sangat lama untuk kembali normal. Jadi langkah yang perlu kita ambil untuk menangani isu masalah dadah sintetik ini, yang pertama, larangan dari ibu bapa terhadap anak mereka untuk tidak terlibat dengan vape ataupun
support. Dan pada pelajar-pelajar, kesedaran fikir untuk satu jangka masa yang panjang. Sayang pada diri, sayang pada otak, kita badan nak pakai lama. Apabila terlibat dengan dadah, mungkin kita akan menggagalkan salah satu sistem dalam badan kita. Undang-undang yang ada dalam negara kita ni sebahagian masih relevan dan ada yang perlu di-upgrade, disebabkan antara cabaran sekarang, dadah sintetik ni formula dia cepat berubah dan perketatkan berkenaan dengan penjualan di media sosial. Disebabkan dadah sintetik ni lebih mudah nak diperolehi, lebih susah untuk dikesan, dan dadah sintetik ni lebih cepat untuk merosakkan. Nasihat saya untuk remaja-remaja di luar sana, tiada yang indah dengan dadah, semuanya akan hancur musnah. Jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa hadapan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu diteruskan. Tiada benda bulat yang datang bergolek, tiada benda nipis yang datang melayang. Semua dengan usaha. Bila kita usaha dan terus usaha, insya-Allah kita pasti akan berjaya.